Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nazirah binti Muhammad Khairul Azran dari Kru TVPSS Smart Channel. Hari ini berlangsungnya program First Day at School. Bak kata orang, sharing is caring. Mari kita saksikan. Bersama saya, Muhammad Farifki bin Muhammad Zaki. bolehkah saudara kongsikan apakah sasaran pencapaian saudara pada tahun ini? Sasaran pencapaian saya pada tahun ini ialah saya ingin mendapatkan pencapaian yang baik pada percubaan SPM dan SPM yang dapat memuaskan hati saya. Itu saja. Terima kasih. Bersama saya, Asma Nafisa. adakah saudari sudah mendapat kawan baharu di sini? Ya, saya sudah mendapat kawan baru di sini. Apakah perasaan saudari ketika berada di sekolah ini? Saya berasa amat gembira kerana dapat berkenalan dengan kawan-kawan baru dan belajar berdikari di sini. Terima kasih. Bersama saya, Raja Muhammad Akil Azhari. adakah saudara sudah mendapat kawan baharu di sini? Saya dah dapat kawan baru di sekolah ini. Apakah perasaan saudara apabila berada di sekolah ini? Saya rasa seronok kerana dapat berkenalan dengan kawan yang baru kat sekolah ini. Terima kasih. Sama. Bersama saya, Puan Pengetua, Puan Hajah Juwita binti Hamzah. Izinkan saya bertanya bonda. Apakah pesanan bonda untuk semua warga sekolah pada tahun ini? Okey, terima kasih kepada anak anda atas pertanyaan itu tadi. Okey, pesanan saya kepada semua warga SMA Kota Gelangi 3 Smash First. Yang pertamanya ialah terutamanya kepada anak-anak pelajar lah. Anak pelajar, bagi pelajar tingkatan 1, okey, ini adalah masa untuk sesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Mudah-mudahan dengan kesesuaian diri ini dapat meningkatkan lagi prestasi anak-anak pelajar tingkatan 1 bila berada di sini. Yang kedua ni ialah kepada anak-anak bonda daripada tingkatan 2 hingga 4. Okay. Ini adalah tahun untuk kita perbaiki kelemahan yang lepas. Okay. Jadi kukuhkan hafazan dan seterusnya, tingkatkan akademik. Biarlah seimbang antara akademik dan juga hafazan. Dan khusus kepada anak-anak tingkatan 5, sebab ini adalah tahun terakhir anak-anak di sini dan ini adalah peluang untuk anak-anak berbakti kepada sekolah dengan adanya usaha, adanya inspirasi untuk memberi satu sejarah pada sekolah. InsyaAllah bagi dalam peningkatan pencapaian SPM, ya, dan jadikanlah diri anak-anak itu sebagai contoh kedua hasanah kepada adik-adik yang tingkatan bawah. Semoga dengan adanya contoh fizikal, jadi mereka boleh ikut contoh yang baik, ya. Dan kepada guru-guru, teruskan bersemangat dalam kita sama-sama ingin memartabatkan sekolah SMA Kota Gelangi sebagai satu tagline yang sama, iaitu Smash First. Dan semua warga sekolah
kita berada dalam satu pasukan, sama-sama berjuang, sama-sama bersemangat untuk kita tingkatkan prestasi keseluruhan bagi SMA Kota Gelangi. Terima kasih. Sampai juga kita di penghujung video. Bak kata orang, tahun baru azam baru. Jadi marilah kita bersama-sama mencipta azam baru dan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye!